Sitos hampa ada rekod. Jangan terus fikir hampa tak boleh nak beli rumah. Pertama sekali, kita kena faham sitos ni bukanlah penentu utama sama ada loan rumah hampa lulus atau tak. Sitos hanyalah laporan yang menunjukkan rekod kewangan hampa seperti tunggakan, saman, kebankrapan atau komitmen kredit yang pernah direkodkan. Apa yang bank nak tengok sebenarnya ialah adakah hampa masih mempunyai tunggakan aktif, adakah bayaran komitmen anda konsisten, berapa jumlah hutang berbanding pendapatan hampa dan bagaimana rekod sikris hampa. Kalau sitos hampa ada rekod lampi masalah tersebut telah settle, masih ada peluang untuk mendapatkan pembiayaan rumah. Jadi jangan terus putus asa kalau sitos hampa tak berapa nak cantik ya. Buat semakan dahulu, kena pasti masalah sebenar dan cari jalan untuk perbaikilah, untuk improvekan. Nak tahu sama ada hampa layak beli rumah atau tidak? Tinggalkan komen atau hubungi saya akan bantu semak kelayakan anda. Dapat sesuatu